Tiga suasana yang akan berlaku ketika Hari Raya semakin hampir. Nombor 3, ada suami dan anak-anak yang lari. Pertama, jalan jam. Jalan jam atau sesak adalah salah satu cabaran kepada anak perantau yang mahu pulang beraya di kampung halaman. Tempoh perjalanan akan menjadi panjang disebabkan jalan jam ekoran pertambahan kenderaan di atas jalan raya. Ada yang terpaksa mengambil masa 13 hingga 18 jam untuk sampai ke kampung halaman, seperti naik pesawat dari Malaysia ke London pula. Hahaha. Kedua, main mercun. Main mercun boleh dikatakan sudah menjadi tradisi kepada rakyat Malaysia ketika Hari Raya semakin hampir. Pelbagai mercun dimainkan yang akan meletup dan mengeluarkan bunyi yang kuat. Yang pasti, hati-hati main mercun. Jangan sampai jari atau tangan yang hilang ketika bermain mercun. Yang suka main mercun, sila hadirkan diri dan bagi tahu mercun kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, kemas rumah. Bagi golongan perempuan, terutamanya ibu, semestinya sedang sibuk memikirkan bagaimana nak kemas dan hias rumah. Ketika ini, khidmat suami dan anak-anak akan diperlukan untuk memastikan misi kemas rumah berjaya. Yang pasti, mesti ada suami dan anak-anak akan lari. Hahaha.